Salam sejahtera semuanya. Okey, penutup jamban duduk ni dah pecah dah retak. Dia punya cover dah retak, dia punya frame duduk pun dah retak. Jadi projek kita hari ni adalah kita akan cuba tukar penutup yang baru. Untuk menukar penutup jamban duduk yang baru ni, kita tak perlukan apa-apa alat Kita hanya perlukan tenaga tangan sahaja. Tiada perlukan tools ataupun equipment yang special lah. Kita cuma perlu pulaskan nut dia sahaja. Macam penutup jamban ni dia auto close dan dia ada dua nut dekat bahagian bawah, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Jadi untuk membuka penutup jamban yang dah retak ni, kita perlu tanggalkan kedua-dua nut je, baru kita boleh angkat cabut keluar. Untuk penutup yang baru saya cuma beli di kedai DIY sebab kita nak pakai cepat, so saya beli kat DIY saja. Penutup jamban ni pun dekat Shopee pun ada, boleh search search penutup jamban duduk sahaja. Cara pemasangan dia pun sangat mudah seperti asal, cuma yang ni dia ada getah washer Jadi macam pemasangan ni, washer tu saya letak di bahagian bawah sebelum nut. Jadi sebelum kita masukkan nut, kita masukkan getah dulu supaya penutup jamban tu tak bergerak-gerak. Selalu kalau dia tak ada washer getah tu, kalau kita ikat nut je kan, nanti boleh bergerak penutup tu akan bergerak, lama-lama dia akan bergerak. So bila ada washer getah ni, dia lebih cengkam lah, jadi dia susah nak bergerak. Dah siap pemasangan penutup baru tandas duduk. Dah siap Jadi terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih semua. Assalamualaikum.